Assalamualaikum. Okey, kembali lagi kita ke kebun Matua Beca. Hari ni 6 Ogos 2026. Datang ke kebun maintain sikit-sikit pokok. Sambil-sambil tengok berapa pokok-pokok matua yang nak kena ganti. Kalau ikut tu dari yang mati tu akibat kemarau, dalam lebih kurang 5 pokok lagi nak kena ganti. Itu hari dah ganti dah 4 pokok, dalam 5 pokok lagi lebih kurang yang nak kena ganti. Mesin tu sebelah pokok dah selesai, tapi yang mula-mula mesin tu dah panjang balik. Dah mula panjang balik. Jadi ingat nak kena racun kan, bagi memperlahankan sikit pokok-pokok semak samun. Dan itulah, ingat nak ganti pokok yang mati, kemudian meracun, lepas tu maintain pokok pisang, buang daun yang kering. Ni pun tadi dah buang dah tadi kan, tapi masih banyak lagi lah yang nak kena ganti, nak kena buang. Yang ni pun yang ikut tu sebab salah nak pruning ketak pokok matua. Ada yang perlu pruning, ada rasanya yang perlu bagi besar dulu kan, bagi besar dulu batang, supaya kata bila kita pruning tu dia lebih cepat keluar tunas-tunas yang baru. Sambil tu dah spray dah juga sea soy kan, fish amino, bagi dia naik dulu, bagi dia sihat kan, subur elok kan. Dan ingat baja organik pun nak kena letak juga, baja organik tu kita letak dah, baja kimia kan. Okey, itulah, tengok dulu pokok pisang penuh dengan pokok mengkarut, daun yang kering. Kesian pokok pisang, tapi tak sempat. Ni pun kita hari mesin yang ni, ingat baru berapa hari ni dah mula balik, dah naik rumput. Kalau kata tak tindan awal racun, lagi cepat. Ini pokok buluh madu. Ini buluh madu. Saya tanam untuk nak ambil buluh dia sekali kan, nak buat tungkat pokok ke apa kan, sambil tu boleh itu madu sekali. Tak yang ni dalam baru yang mesin tu kan, usaha pokok matua. Ni yang baru kan, tu dah pun dah mula keluar. Dia nak kena cepat, letak racun. Ingat bila kita racun, lepas tu sambil-sambil tu kita mesin tak teruk sangat, sebab boleh memperlahankan pembesaran pokok-pokok semua kan. Yang ni dia sama-sama laju
Dan ingat mungkin laju dia lagi daripada saya, daripada kita mesin rumput. Oh, yang tu tak buang pokok mekar kot. Pokok dah nampak naik. Lupa tadi nak buang dah tadi. Itulah, mungkin kena buang dulu pokok mekar kot di batang-batang, takut terganggu pembesaran pokok matuah. Dan sebelah tepi ni pun master dah nampak keluar pucuk kan. Awak dapat dapat pulih lah. Tadi ni kawasan ni tak dicuci sikit pisang. Ingat 2-3 kali. Okey, insyaAllah kot selesai kot cuci apa ni, buang daun-daun yang kering. Nak kena selesai satu persatu. Baja tu organik pun segeram nak letak, ngacung pun nak buat, daun kering pun nak buat. Itulah, tak apa, satu-satu. Apa yang penting konsisten kan. Yang penting konsisten. Yang ni kalau kata dia dah, bila kita tinggal tu jadi tak semangat kan. Soal mesin semua memang tak kuat. Kalau mesin semua pun Abang Jai ingat, kalau kata sebulan tak datang, panjang balik. Mungkin bila kita mesin bahagian pangkal pokok, lepas tu yang tepi tu kita racun, ingat dia boleh slow sikit. Sebab dia masih ada pokok-pokok yang tu, kalau rumput saja mungkin dia tak panjang macam ni kan. Tu nak kena racun juga. Pokok-pokok yang pokok mengkarut tu kan. Macam ni boleh dah juga kalau nak pruning batang cang. Okey, dah saiz. Kalau yang tu memang boleh, tapi bila dia nampak keluar cabang kat atas tu rasa sayang. Tapi mertua ni memanglah dia tak boleh sayang, dia nak kena pruning juga. Yang tepi ni pokok pisang kecil-kecil pun dah letak dah baja. InsyaAllah dengan hujan ni dia cepat dia naik. Cuma yang tengah ni nampak yang dah berbuah ni pun dah nampak kurus lah. Mungkin kekurangan baja. Tadi sampai pun selesai yang tangki tadi. Tangki tu dia punya penutup dia melengkung, tak tutup. Takut apa, daun air dia jadi kotor kan. Air dia kotor masuk daun apa, naik lumut apa macam-macam. Jadi tutup, bila tutup tu dia melengkung, bertakung air dalam apa atas penutup tu. Jadi tengok tadi di setengah tangki tu memang dia jadi kepik apa, kemek kan, bila dia tekan oleh tudung tangki yang ada air. Pangkal pokok dah okey tu, alhamdulillah lah. Memanglah bila tengok yang panjang ni hasil rumah. Yang ni dah racun dah ni. Yang ni tebing-tebing ni agak-agak dia boleh memperlahankan apa orang kata, daripada dia jadi terlampau tebal sangat tu bahaya pula. Itu bila tengok pokok yang ni apa, kena serangga datang racun serangga kan. Racun serangga, sayang kat daun tengok keluar pucuk elok kan, seperti racun serangga. Yang depan kebun kelapa dah racun, insyaAllah lah bila yang depan dah racun tu. Yang atas pun dah racun dah, yang atas tu dah racun. Tepi-tepi tebing ni pun dah racun. InsyaAllah lah, kita tidak risau kan. Kita duduk apa kat bansal rumah kebun, keliling tu rumput panjang, kok ada apa-apa. Yang bila dah terang tu kan rasa lapar, rasa selamat lah kan. Yang ni pun TMB dah buat masuk dah apa orang kata, elektrik kan.
dah selesai dari tu, orang wiring pun dah selesai kan, dah selesai lah. Yang tu satu untuk tangki lah, yang paling utama untuk nak pakai enjin air tu kan, untuk sedut daripada telaga dan nak hantar ke pokok-pokok kan. Yang enjin air tu pelan-pelan kita set up kan. Okey, saya rasa takat tu je untuk petang ni. Sehingga kita semua berjumpa lagi. Kepada yang menonton, semoga kita semua dipermudahkan Allah urusan dunia dan akhirat. Semoga kita semua dirahmati Allah. Okey, Assalamualaikum.